Dengan mayat bergelimpangan dengan orang yang baru nak cedera bawah, dia pun semua kat sini. Bilik sat room ataupun bilik garam ni ada dua fungsi. Pertama, untuk membolehkan mayat-mayat yang dalam mati tu dia tak berbau. Tapi yang lebih teruk lagi ialah tahanan yang berdarah-darah, yang hasil dari luka kat badan, dia akan letak kat bilik ni, dia akan simbah garam. Maka yang meletakkan garam di luka, itu kesakitan bertambah tu. Sebab apa? Sebab dia nak bagi darah tu tak pergi bau, tapi masalahnya dia nak susun tahanan lagi. Dan ini satu keadaan di mana bilik yang penuh dengan orang yang tak ada baju, tak ada pakaian bawah, dia tempat kat sini dengan mayat bergelimpangan dengan orang yang baru nak cedera bawah, dia pun semua kat sini. Jadi dia campur orang. Garam-garam itu umpama bagaimana ikan-ikan yang nak jadikan kering, itulah garam-garam salut untuk mereka bertahan jahatan di Setnaya. Tangan dah beku. Kalau ikutkan sekarang ni kami buat ada di lokasi paling sejuk di Damascus, di lereng bukit. So anda boleh lihat macam mana mereka boleh dikurung beramai-ramai dan keadaan kesejukan, tanpa baju, telanjang, dipukul, dibunuh. Setiap hari dibunuh. Bayangkan, ini keadaan penjara di Syria yang menjadi tempat Bashar menzalimi rakyat mereka sendiri. Bayangkan keadaan penjara.